Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Khalai Wanar. Hari ini kita tahu 11 hari bulan Disember 2024. Sejak pukul 4, sekarang dah hampir 1 jam. Kita ada di Bank Negara Malaysia. Okey, bahagian BNM Link, di mana bangunan ini adalah hampir bersebelahan dengan Bank Negara Malaysia. Ini tingkat 4 ni untuk pihak-pihak mengadukan isu-isu dan serah memorandum. So hari ini kita datang ke sini, satu memorandum telah diserahkan bagi kes Mr. Saravanan yang hari itu saya ingat hampir seminggu dulu dalam masa 10 hari kita buat satu press statement di mana Mr. Saravanan adalah seorang lelaki India daripada Kelang yang telah memorandum ini sebelum itu ditujukan kepada Gubernur Bank Negara dan juga bagi pihak Financial Market Ombudsman Service. Untuk dua bahagian kita hantarlah, satu kepada Gubernur Bank Negara dan satu lagi kepada Ombudsman, supaya satu kaji selidik terperinci terhadap salah laku yang dipercayai yang dilakukan oleh pihak kaki tangan sebuah bank Chok Muntah. Okey, Chok Muntah, fahamlah tu kan, Chok Muntah. Chok Muntah ini ada di Bandar Puteri lah, branch Cawangan Bandar Puteri. Si Saravanan lelaki India ini yang telah mendirikan rumah tangga dalam lingkungan umur dilahir pada tahun 72 lah. Okey, beralamat nombor 18 Jalan Muhammad Tahir, Taman Mewah Kelang, Selangor. Telah membuat simpanan tetap di bank Unta itu sebanyak RM30,000. Okey, sejak 2018. So setiap tahun bila benda tu dah mature, dia akan ambil balik dia punya bunga faedah tu. So hari itu dia pun telah bergegas pada 30 hari bulan 12/24, dia bergegas ke bank untuk mendapatkan bunga faedah itu. So apa yang telah berlaku, bunga dia dapat. Ada seorang kaki tangan India, wanita India lah di sana, oleh kerana Saravanan tak harif baca dan pandai tulis kan. So saya percaya wanita India yang bekerja di bank Untah itu telah memperdayakan dia katakan, okey, sekarang you ada RM30,000. You dah dapat bunga. You kalau masuk dalam lagi satu skim, you boleh dapat lebih lagi duit bila cukup 1 tahun. So orang ini pun dia percaya sangat terhadap ni. So dia tak tahu yang skim yang dia akan melabur itu skim insurans, bukan skim deposit tetap. RM30,000 dia agih sana. Dia suruh sign, dia sign pun, dia pun sign lah. Dia tak baca kan, dia tak tahu tak pandai baca. Dia sign. Lepas tu bila dia tanya resit, dia cakap perempuan itu kata resit akan dihantar kemudian. Hantar kemudian tu hampir 1 bulan 2 bulan tak dapat. Lepas tu satu hari dia dapat satu polisi insurans datang ke rumah dia. Oh, dia pun tahulah, baru dia sedar, oh ini insurans. Lepas tu dia pergi bising dekat perempuan tu berjumpa dengan pengurus-pengurus bank semua pun tak nak tolong dia. Sekarang dia tampil kepada kita dan saya syorkan dia supaya buat satu report polis, dan report polis pun telah selesai dibuat. Okey, report polis pun telah selesai dibuat. Okey, report polis telah selesai buat, dan sekarang oleh kerana bank sepatutnya dalam 14 hari kena jawab ataupun cari jalan untuk memulangkan balik. Pembatalan polisi boleh dilakukan, bukan tak boleh. Tapi oleh kerana Chok Muntah ada dia punya insurance link dengan sama bank lah, dia ada insurance link. So dia gabung, dia memperdaya, saya percaya satu penipuan besar telah bermaharaja gila di bank Untah tersebut. Maka hari ini kita serah memorandum untuk kes Saravanan supaya pihak 3 orang telah datang jumpa lebih kurang setengah jam adakan perbincangan, iaitu Encik Khairul Rejal, dia pengurus departmen. Puan Nurhati binti Yusof, dia pun pengurus. Muhammad Aizat Edi, dia pun pengurus. Dia orang datang jumpa, bincang hal ni. Saya dah bagi briefing dekat dia orang, serap memorandum. Mereka pun dah chop semua. Okey, so kita tunggu dan tengok apakah ni. Itulah saya kata, kadang-kadang jangan jadi bodoh sangat. Bila nak sign, dengar, teliti. Kalau you tak boleh baca, bagilah orang yang baca pandai supaya go through. Lepas tu you sign, baru baik. Okey, dia orang kata dia orang akan panggil si Saravanan mangsa. Dia akan buat satu penyiasatan daripada dia
So dia kata lebih kurang lah dalam masa sebulan macam tu lah. Macam tu. Sebab prosedur panjang. So lepas sebulan tu dia punya polisi insurans tu terbatal ke ataupun Kita mohon supaya dibatalkan lah, sebab dia tahrif mengenai insurans polisi. Yang dia tahu dia cuma melabur untuk simpanan tetap atau deposit tetap. Tapi perempuan itu pula mengatakan ini daripada sumber daripada lelaki ni lah, sarawanan lah. Kita bukan ada di sana. So dia sekarang trauma. Dia seorang pemandu bas. Dia betul-betul trauma. Dia katakan RM30,000 duit simpanan saya begitu. Tengok bulan ini ya, bulan 12 kan. So benda tu dah matured, dia kena tambah lagi RM30,000. Kalau dia tak dapat tambah RM30,000, polisi tu akan lapse. So one way lah RM30,000 jalan. Itu ya masalah dia. Penipuan telah diperdayakan, manipulasi. Saya dapati bahawa modus operandi yang dilakukan oleh bank Hunta tak baiklah. Memperalatkan mangsa.